Dinding ni berkulat. Jom kita cantikkan bilik anak perempuan klien kita kat rawang ni. First, kita alihkan barang dulu. Tutup dengan kanvas dan plastik untuk barang and prabut. Lepas tu kita tampal dan kasih licin. Dinding kat sini, kulat tadi kita lap dengan kain lap dan campur dengan sedikit klorok. Kita bancuh sila dan cat dengan sila. And baru potong. And kita cat finish layer pertama. Layer pertama ni lambat betul kering. Sampai anggaran pukul 6 petang pun kita orang tak balik lagi. Dah kita sambung besok untuk finish kedua. Dan akhirnya siap. Inilah hasilnya. Mesti anak perempuan happy sangat bilik yang berkulat tadi kan. Dah jadi cantik macam ni. Nak tips and trick cat sendiri? Follow kita tahu sekarang. And kalau nak kita catkan sampai kat rumah korang, call sekarang. Nak cat rumah, catrumah.my.